Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube Cikgu Haslina. Okey, hari ni ada banyak saya nak share dengan tuan-tuan puan semua, cikgu-cikgu semua. Okey, untuk Canva for Education hari ini saya nak share iaitu LearnGrid. Tak ramai yang pernah guna LearnGrid ni. Kita tengok apa yang ada dalam LearnGrid ni. Okey, LearnGrid ni ada macam satu pusat pembelajaran, pusat pembelajaran yang khusus dalam Canva yang direka khas untuk pendidik-pendidik sekian, tak sama ada pelajar, guru ataupun institut pendidikan, ibu bapa pun boleh untuk belajar buat LearnGrid ni. LearnGrid ini kelebihannya ialah ia adalah sumber kepada pembelajaran. Ada banyak bahan-bahan pembelajaran di sini dan mengikut sumber kurikulum lah. Dia merupakan penjanaan daripada AI. Boleh digunakan pembelajaran yang berbeza tahap. Dan penyampaiannya sangat terus dan terbuka, menguruskan tugasan, melihat jawapan pelajar terus dalam Canva tanpa perlu membuka apa-apa aplikasi yang berlainan. Jom kita tengok apa itu LearnGrid. Baik, dalam LearnGrid ni kan cikgu boleh browse mengikut subjek lah. English language ke, science, maths and social, studio, visual arts, 21st century skill, dan ada tiga bentuk bahan yang boleh cikgu create, iaitu menggunakan worksheet, interactive game ataupun whiteboard. Sebelum cikgu create apa-apa bahan, cikgu tengok kat bawah ni ya. Tengok all learning resources ni kan, ada beribuan resources ni dah memang cikgu boleh terus guna pakai. Cikgu klik saja cikgu dah boleh terus guna, dan yang seronoknya dia ada berbagai bahasa. Dia ada bahasa Melayu, tengok ya, semua dah ada siap-siap dah ni. Jadi rasanya cikgu cuma perlu pilih saja, sesuaikan mengikut PDP dalam kelas dan terus boleh guna. Tengok ada macam-macam di bawah ni. Kalau prefer bahasa Melayu, memang ada banyak yang ada bahasa Melayu di sini. Cari saja dan terus boleh guna dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk whiteboard ataupun dalam bentuk games, interactive game. Yang seronoknya kita boleh create 2-3 perkataan pun kita dah tak perlu guna coding, dia just tulis saja dan dia dah boleh kita guna. Okey, untuk first saya nak ambil worksheet ni. Kita tengok apa dalam worksheet. Ada macam-macam, ada mixed review, calculation, summary answers question, adapt text. Semua ni boleh kita klik lah untuk kita buat jana satu worksheet baru untuk yang sesuai dengan PDP kita. Okey, kita tengok di sini apa yang kita nak letak di sini. Answer, contoh nak answer the question, contohlah. Okey, di sini kita dah ada kurikulum yang ada di Malaysia. Dia dah tetap dah kurikulum apa yang ada di Malaysia, ikut kurikulum yang ada di Malaysia. Okey, kita tengok yang lain lah. Calculation. Okey, di sini untuk calculation dia bagi level siap lah. Okey, grade apa yang kita nak letak. Dia ada macam-macam grade lah. Kindergarten tak boleh. Tengok, preschool juga tak boleh, dia ikut grade yang ada. Okey, subjek, tengok subjek matematik. Okey, topik dia peratus. Topik peratus dalam lingkungan 100. Pertambahan dalam 100. Okey, kita create. Okey, dia akan generate satu aktiviti. Kita tunggu sehingga generation itu selesai. Okey, kita boleh klik saja dan tengok hasilnya. Okey,
Ini addition practice lah, ada semua. Kita boleh tengok ini. Okay, dia ada bagi siap dah jawapan di bawah. Di sini adalah question. Okay. Satu lagi, kita tengok apa yang boleh dilakukan oleh, kita boleh translate tak? Oh, ada yang boleh tak, ada yang boleh, ada yang tak boleh ya. Okay, tak apalah. Kalau tak boleh, try tengok. Kita try dulu. Oh, tak boleh. Tak boleh translate. Kadang-kadang ada yang boleh translate ya. Tak boleh translate, senanglah untuk pelajar-pelajar nak. Okey. Dan kita boleh edit. Yang seronoknya kita boleh edit. Okey. Okey, settle untuk yang ni. Kalau kita nak edit, kita boleh edit lah ya. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, kita ambil balik grade ni. Kita tengok games pula. Apa yang ada dalam games? Okey. Game ni dia dah fill in the blank, kategori A, multi choice, match A to B, sequence. Saya nak tengok categorize ya. Categorize ni saya tengok grade yang akan saya buat adalah kindergarten. Subjek adalah subjek science. Kita nak ambil bahagian pokok. Okey, kita ambil berapa bahagian pokok? 6 bahagian pokok. Okey, kita create. Okey, dia setiap buat dengan ni dalam apa? Dalam Canva code ya. Okey. Okey, kita tunggu sekejap. Okey. Jika anda seorang guru atau pelajar, perlu tahulah cara untuk topik yang spesifik untuk menjana lambaran kerja menggunakan AI ya. Okey, kita tengok penyampaian dia. Kita tengok okey. Siap dah ni. Cikgu boleh guna apa-apa saja bahan yang cikgu rasa sesuai. Tapi yang penting cara cikgu memberi arahan lah ya. Gunakan arah yang paling mudah lah. Saya macam mudah sangat lah arahan saya kan. Okey, dah siap. Tengok parts of the plan sort. Okey, bulan nama kita. Contoh, let's go. Okey, this one dia bagi roots. Okey. Tengok dalam bahasa Inggeris kan. Tapi tadi saya ada beritahu dalam bahasa Melayu. Ramai lah. Okey. Flower. Okey, kita boleh sort di sini je lah. Ya. Okey, fruit, green and flat. We can eat it. Okey, we can eat it. Okey. Small and hard. Small and hard. Absorb water. Absorb water. Root. Colorful petal. Flowers. Grow into new plant. Okay, seed. Has seed inside. Fruit. Green and flat. For steam. Silap. Leaf. For leaf up. Carry water up. Whole plant in soil. Make food from sun. Extract bees. Flowers. Okay, check answer. Okay, satu saja salah. Oh, leaf lah kan. Make fruit ni. Oh, sorry. Okay, never mind. Okay. Ini macam susah sikit kan untuk kindergarten kan. Betul lah. Okay, kita terus in design. Kita ambil presentation lah. Tengok, boleh tak saya nak tukar kepada bahasa Melayu? Boleh tak?
edit. Kod lah, edit kod ni. Oh lama. Pandai saya ni. Okey. Okey. Kita pergi balik kepada alright. Okey, itu daripada interactive game. Worksheet whiteboard pula macam ni. Kita boleh pilih yang mana nak storyboard ke, identify cause and effect ke. Boleh je ambil mana-mana yang berkenaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Ada 12 perkara yang boleh kita tengok sini. Okey. Create storyboard. Create match. Ni match. Match ni kita tengok. Okey, dia match ni lah. Okey. Kita nak ambil yang first click juga. Subject. Sign. Ambil topik. Keperluan dalam keperluan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 keperluan tumbuhan untuk hidup subur. Okey, kita try tengok. Okey, dia akan generate lah ya. Dia nak match macam mana saya tak tahu, tapi saya nak subjek saya itulah seek needs for healthy plan. Rasa yang ni boleh kot. Nanti kita tengok macam mana. Okey, dah siap. Ting. Okey, untuk yang ni saya rasa boleh kot saya nak ubah dalam bahasa Melayu. Okey, translate page kepada Malay. Okey, translate. Dah siap. Okey, dah siap. Kita tengok dia ada macam layar. Okey, yang ni page bahasa Inggeris, yang ni page bahasa Melayu. Okey, kita dalam whiteboard ni kita boleh besarkan pada keperluan dengan sebab mereka tumbuh. Contohnya air, cahaya matahari, udara, tanah, ruang dan kehangatan. Okey, di sini juga cikgu boleh assign as a student in Canva, assign dalam classroom, assign dalam Microsoft Teams dan sebagainya. Kalau cikgu nak share sebagai nak buat presentation pun boleh ya. Klik presentation, boleh ajar secara langsung, atau cikgu nak buat rakaman untuk PDP cikgu kan, record yourself di sini ya. Okey, just teach dan cikgu dah boleh mengajar. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini tentang Learn Grid ya. Okey, selamat mencuba. Ada banyak lagi. Kalau cikgu tak nak, cikgu boleh guna apa yang ada dalam ni saja. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.